Waduh, memang bahaya betul apa yang dipaparkan dalam video ini. Sebuah SUV jenis Honda CR-V merah dipandu melawan arus di jalan raya yang sibuk. Bukan setakat salah lorong tapi kereta itu sendiri dah dalam keadaan teruk. Bahagian depan remuk, bumper hampir tercabut dan terseret atas jalan. Tayar hadapan kanan pula jelas nampak pancit atau rosak teruk. Pemandu lain dah bunyi hon kuat-kuat. Penunggang motosikal yang rakam video pun jerit suruh berhenti. Tetapi pemandu CR-V itu terus memandu macam tak ada apa hal yang berlaku. Ini bukan benda kecil, ini risiko kemalangan maut. Bila memandu melawan arus, kau bukan sahaja membahayakan diri sendiri, tapi semua orang atas jalan itu. Di bawah Seksyen 42/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, perbuatan memandu secara melulu dan membahayakan memang satu kesalahan serius. Dengan keadaan kereta yang dah remuk, kemungkinan pemandu panik selepas kemalangan awal atau mungkin di bawah pengaruh bahan terlarang atau alkohol tak boleh diketepikan. Kalau terserempak situasi macam ini, jangan bertindak melulu. Jangan cuba halang secara fizikal kalau membahayakan. Ambil nombor plat dalam video tertera WGR8666 dan segera buat laporan polis. Paling penting, beri laluan untuk elak pelanggaran terus. Jalan raya bukan tempat buat keputusan gila. Weh, turun dah! Shit. Syuk Hobbies gembira kongsi tiada takut. Syuk Hobbies suka kongsi sepanjang hari. Inilah Syuk Hobbies YouTube channel.